Okey geng, so hari ni Zu nak masak kangkung. Masak kangkung goreng belacan. Tengok pokok dah tumbang-tumbang habis dah. Zu tak nak cara hidroponik, lebih kurang macam tu. Dalam ni ada air. Tu akar dah penuh. Dalam ni ada air. Pokok dah besar, dah tumbang habis dah. So Zu nak potong-potong, nak masak. Okey geng, ni so Zu nak petik cili kan. Cili depan rumah ya. Serai pun ada belakang tu. Serai pun belum besar lagi. So Zu nak petik cili tu kan. Saiz-saiz cili pun saiz-saiz kedai kan. Saiz-saiz apa ni, jual dekat pasar, kat kedai tu. Okey kan, saiz-saiz ni. Ni pokok baru nak tua ni kan. Apa ni, pokok nak baru tua pula. Buah baru nak tua. Kita nak masak kangkung sekejap lagi. Kita guna cili ni kan. So petik dulu. Ciao. Okey kan. So cili dah ada. Kangkung kita dah potong-potong. Ini hasil kebun mini. So kita masak kangkung, masak belacan. Mantap coy. Okey kan. Tadi sayur segar daripada mini kebun. Inilah hasil menjadi apa ni, kangkung goreng belacan. Mantap coy. Barang fresh, terus masak guys. Itu yang membuatkan syahdu padu.